Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan hektar kebun durian yang sudah mulai menanam durian premium. Nak kata Malaysia dan Thailand ketar-ketir tak ada kot. Sebab setahu saya dua negara ni dah lama mulakan penanaman durian tempatan dorang. Macam Thailand, dorang dah start dari tahun 1950-an lah macam tu. Dia ada durian tempatan dorang dipanggil Montong kalau tak salah. Untuk Malaysia pula, diorang ada Musang King yang dah start tanam dalam 1970-an macam tu. Dan lagi satu, diorang ada Blackthorn. Blackthorn dah start tanam sekitar 1990-an macam tu. Kalau tak silap lah. Sebab saya tak adalah ahli sangat dalam sejarah-sejarah durian setiap negara ni. Kalau ada pembetulan, tolong betulkan dekat ruang komen. Dan setahu saya, Indonesia antara negara yang baru dalam penanaman durian tempatan ni. Itu pun dah keluar-keluar dekat media sosial dan nak beritahu satu dunia yang dia buat penanaman durian terbesar dekat negara dia. Tak salah kau nak bandingkan. Tapi biarlah orang kata cara kau bercakap, cara kau sampaikan maklumat tu tak adalah mengaibkan diri sendiri, tak adalah memalukan diri sendiri. Ya, sebab negara yang kau kata tu, dia dah berpuluh-puluh tahun start dari Indonesia. So, the point is, cukuplah kita berbangga dengan pencapaian negara kita sendiri. Cukup kita berbangga dengan apa yang kita ada, apa yang negara kita mampu buat. Kau nak beritahu satu dunia yang kau buat penanaman durian terbesar dekat negara kau, rasanya yang bangga pun orang-orang kau je. Orang luar negara tak ada rasa apa pun. Dia macam lantak kau lah. Ada pun mungkin orang tumpang happy lah sebab negara ASEAN kan, at least adalah buah tempatan hasil dari negara tu sendiri. So cukuplah buat marketing untuk negara sendiri. Kalau nak buat marketing untuk international pun, untuk negara luar pun, at least pakailah bahasa Inggeris ke supaya orang luar faham, orang luar tertarik kan. Dan orang kata bersaing secara sehat. Bukan nak menjatuhkan negara orang lain, bukan nak macam nak kata itu ini dekat negara orang lain. Sebab kita ni sama je. Kita ASEAN. Kita orang kata berkongsi budaya, berkongsi adat, berkongsi makanan. Sama je kita semua ni. Lebih kurang je. Muka-muka ASEAN je kita ni. Jadi kalau contohnya aku buruk, kau pun buruk juga. Macam tu.